Okay, Assalamualaikum semua. Welcome back to my channel Syafiq Nizam. Macam biasa, korang boleh subscribe dulu. So, episod sebelum ni pun korang dah tahu kan. Korang dah tengok kan episod sebelum ni yang aku beli exhaust apa semua. Yang mana tak tengok lagi ni video dia, kau boleh tengok dulu. So, hari ni aku nak bawa korang pergi tempat yang korang kenal dia siapa. Tipulah korang tak kenal dia. Aku bagi hint dulu Brother seorang tu hitam manis, pakai LC. Orang lagi tu hitam manis juga. Dia namakan dia punya jentera kripto. Apa tu lah. Yang seorang lagi tu aku perhati je motor dia warna putih tu. Nak ajak, kalau aku ajak dia lumba lagi aku kalah. Perhati je. Okay. So ni barang dia semua dekat belakang. Jom kita tengok belakang lah. Lupa lah. Myvi tolak belakang kan. Aku siul lah. Dia lupa pula. Sorry lah, bersepah sikit lah. Bukan Tega, WRC je pun. RM870. Lepas tu hose, footrest dia dengan lampu LED dia. Aku tak tahu lah. Kita tengok macam mana lagi dah pasang pun semua. Pouring dengan arm insyaAllah dah lagi 2 minggu tengah tunggu. Brother yang buat video tu kata lagi 2 minggu lagi baru sampai. So apa lagi, aku pun malas nak lambat. Sekarang ni dah pukul 5. Nak pergi tempat dia tu boleh tahan tak? So jom lah. Jom naik kereta. Aku naik motor. So guys, aku pun dah sampai kat tempat. Tapi sebelum aku nak tunjuk tempat dekat mana, aku rasa dah tahu kot kat mana ni. So nanti jom aku nak keluarkan barang dulu. Lah. Sekejap. Allahu Akbar. Bersepah lah sial. So jom kita masuk dulu, kita jumpa. Kalau kau rasa dah dinding hijau-hijau ni siapa? Mestilah Banjai. Assalamualaikum. Tu Banjai. Dapat warna putih tu mana saya nak beli lah. Jangan. Tu. Sudah menunggu Abang ni, abang barang dia. Tahu ni seat bawah ni Ni lampu dia bang. Tu aku minta tolong Banjai pasang terus setting. Kalau aku pasang, aku tak hati setting kan. Kita bagi Abang Banjai lah. Okay, boleh bang Senang tak? Bukan. Di sini So ni kita dah buka. Sekejap lagi salah ni kang. Tak apa, dah balut So ni footrest, hose. Sebelum kita bagi Abang Jai pasang, kat korang kau tunjuk kat korang satu benda ni. Ni rahsia tau. Dia belum post, aku dah post dulu. Bagi spoiler untuk korang. Jom. Kepada owner ni, tolong laju sikit. Sombong amat. Sebab dah ada yang lagi laju tu. Tengok. Dia buat apa ni? Jom kita tanya dia. Bang, bawa apa ni bang? Saya tengah mancing bang. Oh, pandai sekarang Nak cari siapa? Yang tu dah cek ajak. Ni ajak tak main. Ajak tak boleh? Tak boleh. Tapi saya tengok dia post kemain-kemain cakap kripto ni lembab lah apalah. Tengok spek dia, saya spek berapa? Kau gila kau. Weh. Berapa nak sebutkan betul ke sebutkan tipu lah? Banyak ni, kita rendi 72 ada, 70 ada. Tapi 68 ada. Hakikatnya? Tak tahu, kena try ni. Dia tengah buat ni, tengah try lagi lah. Tengah try satu. Tadi datang tengok dah pasang. Belum. Ni apa digosok lagi ni? Nak bagi licin dulu sebab sangkut ni. Gila kau ni lah. Projek SYR dia. Kalau saya nak tahu dulu boleh tak cover set nama apa nanti ke rahsia lagi? Cover set dia antara 3 tone 5 tone. Nak naik tone pun boleh. Ini Ahmadi lah. Semua benda dia boleh buat lah. Kau jangan main-main lah. Tapi yang tu Y tu laju. Ni laju. Takat je ni. Ni belakang. So kepada Ahmadi, tolong lajukan warna hijau tu Jangan mimpi. Ilah, ya Allah. Abang ni suka fitnah-fitnah saya lah. Abang jangan sampai saya pasang Tega ni motor aku. So Abang Jai je pasang. Sebab Abang Jai kalau buka skru je motor aku dah tambah 5 HP Oh my god. Baru buka skru. Tak jangan main-main tangan Abang Jai. Susah tau nak suruh Abang Jai buat. Ni dalam aku.
Kata Abang Jai, ni exhaust viral nak tolak Cibu 2 nak pasang kat motor putih tu Boleh? Abang Jai nak pasang tak? Hah? Dia kata jijik dengan exhaust aku. Dia tak tahu ni viral ni. Satu Malaysia marah pasal exhaust ni. Tak sedap lah. Buat ni tidak nak buat elok. Bateri main peranan tak? Kenapa? Untuk power motor. Mana saya tahu. Saya pun ikut cakap orang komen ni, orang nak main motor, kau nak main motor tu saya main. Sorry lah aku berhati. Motor ni kepada viewer saya nak jual 5,000. 5 bang kan? Ni motor Abang Jai, kau gila kau. 18,000 bang Dah up dah. 20,000. Tengok ni, gelit-gelit siut. Ini kalau siapa dapat jackpot mat. Tak bagi enjin dia. Kau gila kau. Kalau aku duduk atas dia. Ngamak dengan aku. Aku je boleh naik motor dia. Lagi satu. Kedai sini dah bertukar car wash La ilaha illallah tu apa hal tu? Abang sabotaj saya ni kan tak laju macam mana bang? So kalau datang dekat SOCM ni dia bertukar Jadi tempat apa ni? Basuh motor kan? Kereta tak ada. Motor je. Kau sebut nama Syafiq Lalat dapat diskaun RM2. Stop it. Get some help. Bang, kalau orang datang sini nak basuh motor sebut nama saya, diskaun RM2 Tak ada. Abang ni anti dengan aku tu. Kenapa bukan nak diskaun kalau sebut nama kau? Wait a minute. Who are you? Aduh, hari ni tak suka Lidah motor dia lah. Aku datang sini nak tukar exhaust Tapi Abang Jai suruh apa tadi bang? Retail? Retail tu kat belakang. Kalau kau nak tengok kerja macam mana cara nak basuh, bagi bersih luar dalam semua, sekejap lagi lah. Aku tunjuk sana lah. Orang tengah buat video lah. Ini je lah brother. Ada berani ya? Ni. Tuan, orang cari tuan. Asal ni menyaut? Dia bakar aku dengan keris Motor Ahmadi. Sudah. Kepada semua ni jumpa dengan Kripto betul? Saya nak cabar awak dengan ni bila kita nak buat? Boleh, tak ada masalah. Memanglah boleh bila. Awak pandang tu awak cakap bila? Boleh. Saya masa. Macam Syafiq Lalat dengan Ahmadi Molek. Ini tak pernah tunjuk belang lagi tau. Sebab tu saya nak mencabar. Saya dah ada orang cabar belum? Belum. So saya orang pertama kan. Tak apalah, nanti saya try dengan siapa Roy dulu dengan cerita dia Jack Road. Dah kita try yang jauh tak nak tinggal. Mana boleh awak try dengan Boleh. saya lah. Ini lain Two stroke lah. Bukan. Double R dia Jack Road. Dah siap. Kita try 3 lah. Jangan. Tak nak tinggal. Lah, anjing awak dengar. Tak apa. Tunggu nanti. Nak duduk tenang je dia datang. Okay korang sekarang ni aku tengah buat detailing. Kalau bawah 200cc RM33. Tapi bukan dia cuci situ, jadi cuci gantai apa semua. Sekejap lagi dah cover set semua dah coating balik banget. Coating pakai coating air kat situ. Kau tengok je lah sampai habis video ni. Harga dia semua kat situ. Kau jangan cakap RM33 tu mahal pula. Kau kena ingat sikit. Air je sekarang dah mahal dah. Nak bayar bil air lagi. Engkau RM33 kata mahal, cuci sini ya kan. Datang sini. Tapi dia cuci teliti. Yang puas hati lah cerita dia. Yang pasal motor hijau tu macam mana bang? Yang kita settle lah ni. Bang, nak tanya bang.
Ribah untuk L35 itu lah. Tak ada lah. Tadi Abang tahu tak macam mana? Dia ni yang suka asyik gaduh dia ni. Tahu lah laju. So sekarang ni abang ni semua dah tolong detailing semua, dah cuci rantai, sport rim semua. Tengok cover set tak ada kan, exhaust pun tak ada. Banjai kata motor tolak belakang dulu, pasang cover set, pasang exhaust, pasang hose dulu. Lepas tu baru cuci body balik, cuci cover set balik. So motor pun dah tolak kat sini. Sekarang ni kita tunggu abang Jai untuk pasang hose, exhaust. Lampu tak sure lagi. Tak sure lagi bang Lampu belakang tak sure lagi. Lepas dah settle pasang, korang tengok dulu, korang tengok apa semua. Lepas dah settle pasang baru kita setting. So ada ke ais. Kesan tak ais tadi ya. Abang Jai buat hal. Nak screw ni pun 1 horsepower tau. Lap screw naik 1 horsepower. Oh, hell no! Bawa 1 screw. Tadi masa motor berapa HP bang naik? 5. 5 HP naik. Macam main kau kedai sini. Tengok tadi penuh minyak macam ni. So korang aku dah sekat nak basuh motor datang sini. Aku dah pergi KL pun boleh datang sini basuh motor. Takkan Dua Shah Alam tak datang sini. Apa benda lah. Assalamualaikum. Makin handsome lah sekarang. Lepas 4 bulan gua datang. Marah aku je. Bang. Betul nak beli exhaust? Tak roji dulu. Aku dah tanya Abang Jai dah. Ya Allah. Tengok. Kalau tak aku dah sarung lah DBS tu. Dah sampai musuh yang kedua. Tadi kita dah check kan dia punya spek-spek motor dia tadi kan. Kita dah buka dah tadi. Jangan buka. Betul. Nah. Exhaust viral. Tahu itu viral. Siapa nak beli? Aduh. Abang Jai dah pijak exhaust tadi ah. Oh ya. Nah. Tak bijak. Jangan. RM3 tadi ya. Wah. Wah. Dia main tamu. Dia tak main tamu hitam. Tamu macam tadi. Apa? 8 tu 7 je. Lumba dengan LC. Lumba dengan LC jangan. Alright guys, so Abang Jai dah siap pasang exhaust, pasang hose apa semua. Lampu belakang je tak sempat pasang sebab Abang Jai pun ada kerja. So sekarang ni Abang Jai tengah setting dulu sebab dah tukar exhaust kan. Dah tukar exhaust, kena setting apa semua. Kalau setting, dangan apa semua baru kita basuh balik body dia, cover set apa semua. Dah siap coating. Takkan basuh sekerat kan. Sebab korang pun nak tahu juga kerja kat sini basuh macam mana, bersih tak bersih. Sekejap lagi kita tengok. Tapi sebelum tu Abang Jai tengah repair, aku nak ada satu plan. Ni plan dia. Macam mana? Kita tak bagi tahu dulu lah. Ais Sabtu jadi tak? Ais Sabtu jadi. Jadi je. Tapi jangan beritahu kat dia. Jangan viralkan. So, okey tak okey? Kau tengok Sabtu nanti motor merah tu kena tinggal kan? Oi! Pergi. So, kita tanya Ahmadi jap. Dia jadi tak jadi? Ahmadi mana? Mana?
Bukan. Bukan. Tu bukan cemen. Bukan. Bukan. Oh. Tak payah bagi tahu dulu kat mana. Tapi Sabtu jadi. Sabtu jadi. Bawa apa? Serang lah. Oh, Dah bawa apa? Bawa dabar lah. Okey, dah baar, dia bawa dah baar. InsyaAllah akan kena tinggal. Macam motor merah. Tengok So, kita tengoklah Sabtu ni macam mana. So, ni sekarang ni tengah tunggu Abang Jai nak setting. Jadi korang tengok macam mana. Wah, gila lah. Macam semua okey. Okey. Boleh dah ada exhaust WRC ni. So, settle. Alright guys, so dah settle semua. Ni kita nak basuh dia. So, last sekali. Tadi kan dah basuh body apa semua korang dah tengok kan. Ni nak basuh last sekali untuk cover side dia. Letak wax, coating. Then settle. So, korang boleh Alhamdulillah dah settle lah semua bengkel SOCM ni. Korang nak basuh motor boleh datang kat bengkel Abang Jai ni. Daripada KL pun turun kat sini bersih berkilat siul kat sini. So exhaust aku pun aku dah settle pasang tadi. Dah setting apa semua, hose pun aku dah pasang. Ini aku pakai hose kuning. Sekarang ni tengah tinggal tunggu sport rim dengan arm kan. Sport rim dengan arm So inilah baby saya. Ni sebelum, InsyaAllah akan datang. Tunggu lah. So korang boleh subscribe, follow, share dan komen tu yang penting. Aku setiap kali aku post, aku suka baca komen. Aku tak kisahlah kalau korang benci aku, korang kecam sekalipun, aku baca je komen. Tapi yang aku paling berharap kalau konten aku korang record post kat TikTok, uish, itu memang aku tu follow memang aku follow korang lagi video yang kau post tu viral pula. So terima kasih sebab menonton.